sesiapa. Nak buat tangkapan tu macam mana? Tu pasal kalau ada tangkapan saya nak panggil lawyer. Tapi tak tahu lagi apa yang berlaku dekat sini sekarang ni. Apa budak-budak geng konvoi motor Trump ni, dia hanya membawa bendera Palestin. Nampak? Sebabkan diorang ditangkap, pihak polis menangkap diorang atas kesalahan apa. Jangan macam ni tuan. Saya nak kepala dulu boleh. Kita tengok dulu kat kota. Kita jalan. Korang tak melakukan apa-apa kesalahan tak? Korang jangan takut. Kami bersuara untuk Palestin. Allah Akbar. Subhanallah.